Assalamualaikum. Hari ini kami berada di Balai Raya Kampung Tanah Merah Jaya, Melaka bagi siri kedua Jejak Inovasi bagi Zon Selatan. Ucapkan terima kasih kepada Dr. Syamila Muhammad Saleh, Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kementerian Inovasi dalam program Jejak Sosial Inovasi tahun 2025 Zon Selatan. Saya mengharapkan agar sesi libat urus ini ada 3 perkara tadi YB menjadi permulaan kepada pelaksanaan pelbagai inisiatif yang dapat memberi manfaat secara menyeluruh kepada komuniti, dan diharapkan juga kerjasama yang terjalin hari ini mendorong kepada perubahan yang lestari. Kita nak sustain serta memberi kesan positif yang berpanjangan kepada masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat. Hari ini kita memulakan Jejak Inovasi Sosial Zon Selatan di Melaka. Dan ini adalah destinasi yang pertama, iaitu untuk pembuatan inang-inang. Jadi saya ingatkan nama inang-inang tu macam menari inang-inang kan. Rupanya ada makanan yang dibuat daripada tepung pulut ya. Kita melihat bahawa ini ada potensi untuk dimajukan ke atas lagi. Kerana produk-produk yang berbentuk chips yang ini, chips yang sihat sebab daripada beras pulut. Okey, destinasi kita untuk Jejak Inovasi Sosial yang kedua adalah di Jai Fiberglass Melaka. Kat mana ni? Di Kampung Gelam. Kampung Gelam. Ini mall dia di bawah ya? Kita nampak juga potensi untuk pembuatan boat fiber ini sangat besar di Melaka ya, selain daripada tourism attraction dan sebagainya, dan mereka ni sebenarnya berada di tengah-tengah. Tak bandar sangat nak pergi ke KL, tak jauh sangat untuk pergi ke pinggir bandar. Jadi satu satellite bandar yang besar juga untuk mereka-mereka yang di selatan untuk order lah. Okay, destinasi kita ketiga untuk Jejak Inovasi Sosial adalah Kampung Balik Bukit, Tanjung Keling. Jadi bersama pengusaha ikan masin. Jadi hari ini kita nampak ada proses bagaimana mereka buat ikan masin yang fresh lah. Bagaimana untuk pengeringan yang ada sumber matahari dalam masa yang sama dapat mengekalkan aroma dia. Wangi, YB pelik betul lah. Inovasi datang daripada bau ikan masin jadi wangi. Kata wangi, nampak sangat kita dengan ikan masin tak dapat dipisahkan. Ini adalah destinasi keempat untuk zon selatan, kita pilih Melaka lah, dan di bawah kepemimpinan YB kami boleh buat impact study. Bila impact study itu kita nampak kesannya adalah kesan positif ataupun ada pembaikan yang patut dibuat, jadi untuk replikasi. Jadi kita boleh membaiki solusi yang ada itu ke arah lebih baik. Hari ini untuk hari pertama kita sudah pun menghabiskan Jejak Inovasi Zon Selatan di Melaka, di mana produk-produk inovasi yang boleh dikeluarkan boleh membantu aktiviti perekonomian di semua tempat-tempat yang kita datang. Dalam masa yang sama kita boleh juga melihat variasi produk-produk tersebut diolah kepada produk inovasi yang lain. Jadi di situ juga kita nampak lihat bahawa ada boleh buat penambahbaikan daripada produk itu sendiri dan juga daripada segi pemprosesannya yang akan menggunakan local solution dan local technology.